Salam guys, Muaz Malik sini. Okay, so persoalan paling besar yang perlu kita jawab bila kita tengok TV dekat belakang aku ni, bukannya kita nak tahu sama ada skrin dia lawa ke tak, perform ke tak. Bukan. Benda yang kita nak tahu adalah apa yang special sangat pasal TV ni sampai harga jualan dia tu mencecah puluhan ribu ringgit. Yes, korang tak salah dengar. Harga TV ni berpuluh ribu ringgit. Harga TV ni boleh beli kereta sebiji. Nak menunjukkan betapa mahalnya TV ni. Jadi itu adalah persoalan dia. Tapi of course lah kan, bila aku buat video ni sebenarnya aku tahulah jawapan dia. Aku tahu jawapan kenapa harga dia macam tu. Yang mana aku akan cerita semua pada korang pada hari ni. And spoiler alert, walaupun TV ni harga berpuluh ribu, korang jangan ingat TV ni sempurna. Sebab dia ada kelemahan dia juga. Yang mana yang itu pun aku akan ceritakan juga. By the way, nama TV ni adalah Samsung Neo QLED QN990F 75 inci. Jom kita mulakan video ini. Let's go. Jadi sebab pertama kenapa TV ni harga dia berpuluh ribu adalah disebabkan kita actually bayar karya kejuruteraan TV ni. Nak hasilkan TV yang saiz dia 75 inci dengan tebal dia 13.1 mm je, bukan senang dek oi. Cuba korang tengok ni, dah lah dia punya tebal dia tu memang nipis gila. Bezel sekeliling pun nipis juga. Samsung panggil nama design dia ni adalah Infinity Air Design. Dan sebab rangka bingkai tepi ni macam ada lubang-lubang kecil ni juga pun membantu juga. So TV ni dia tak keluarkan haba yang terlampau panas. Selalu kalau macam TV biasa, bila kau letak tangan dekat kan, korang rasa dia punya panas tu memang tak boleh buat bincang. So lubang-lubang dekat tepi tu dia membantu untuk bagi TV ni bernafas. Dan tambah pula dia punya power box, aka dia punya receiver box, dia tak sekali dengan TV. Ataupun nama lainnya adalah dia asingkan dengan panel TV ni, lagilah membantu untuk mengelakkan masalah panas tu. Dan sebabkan dia punya power box ataupun receiver box dia tu asing dengan TV, itu yang dia boleh letak ke dinding rapat macam tu. Itu yang dia boleh nipis senipis-nipis macam tu. Sebab dia punya otak tu semua ada dekat dalam power box tu. Tapi kan sebenarnya bintang utama untuk TV ni adalah benda lah kat tangan aku ni, iaitu Wireless One Connect Box. Bagi pendapat aku, konsep Wireless One Connect Box ni memang genius lah. Semua sambungan akan dibuat dekat box ni saja, dan dia akan hantar isyarat 8K tu terus kepada receiver box. Dan receiver box tu course lah dia akan bawa pergi paparkan kat TV kat depan ni. So idea dia adalah untuk dapatkan setup yang lebih kemas lah. So tak adalah wayar berselerat-selerat atas ni, konsol lah, PS5 kan, Nintendo Switch 2, semua serabut semua kat atas ni lah penuh. Dengan konsep idea ni, kita boleh letak Nintendo, PS5 tu semua jauh. Mungkin korang boleh letak dekat sofa sebelah korang kan, sebab dia boleh berpisah. Box ni dia boleh berpisah dengan TV dalam jarak lebih kurang 10 meter. So dia punya idea dia memang sangat benas. Tapi sebenas-benas macam tu pun dia ada kelemahan dia lah. Dalam pengalaman aku menggunakan TV ni dekat lebih kurang sebulan lebih, ni aku nak cerita, aku nak gosip dengan korang. So walaupun bunyi Wireless One Connect Box tu macam best kan, antara kelemahan yang aku jumpa bila aku gunakan feature ni adalah dia ada masalah dari segi quality lah. Bila transmit gambar tu ke TV ni, terutama bila korang main game. Bila aku main game yang banyak perubahan scene dalam satu game tu, contohnya macam paling utama adalah game racing lah, quality gambar memang akan drop. Dia punya image signal dia drop teruk sangat lah. Lagi-lagi kalau Wireless One Connect Box ni berjauhan jauh sangat dengan TV. Tapi persoalan dia, ada tak cara untuk selesaikan masalah ni? Jawapan dia ada. Korang kena letakkan Wireless One Connect Box ni dekat dengan receiver box lah, dalam mungkin 3-4 meter macam tu. Walaupun dia kata boleh pergi sampai 10 meter, jarak yang paling ideal bagi aku adalah dalam 3 hingga 4 meter saja. To be honest, aku memang suka dengan konsep ni. Tengoklah aku punya atas meja depan ni kan, mana ada apa-apa. Ada soundbar je yang membuatkan setup tu lebih kemas. Aku still boleh main game PS5 aku still boleh main Nintendo Switch 2 aku. Dan kelemahan yang kedua pula berkenaan dengan Wireless One Connect Box ni adalah dari segi practicality. Kalau korang rancang untuk gantung TV ni ke dinding macam apa yang aku buat ni, yes, memang dia nampak kemas gila kan, sebab memang nampak macam frame lah. Cuma walaupun dia cantik macam ni, ada something yang tak make sense. Sebab korang tetap kena cari tempat untuk letakkan dia punya receiver box tu lah kan. Unless
Next, kalau korang buat setup jenis stand, yang itu okey, tak ada masalah. Sebab power box tu korang boleh letak dekat belakang stand. Cuma bila buat ke dinding macam ni je lah, korang kena fikir sikit lah kan, kat mana nak letak benda lah tu. And satu lagi kelemahan adalah, kalau sebelum ni untuk TV kita perlukan satu je power output. Tapi bila ada wireless one connect box ni, dah kena pakai dua power output. Satu untuk TV dan kemudian satu lagi untuk letak yang dengan konsol tu semua lah. Tapi walau macam mana pun aku komplain, still ini adalah TV paling canggih lah yang aku pernah tengok yang ada teknologi ni. Dan dia initiate teknologi tu dengan sangat baik lah. Aku memang rasa macam enjoy. Aku rasa aku memang tak boleh nak patah balik dah ke TV konvensional yang biasa tu. Sebab setup yang macam ni memang akan nampak lagi kemas. Dan kemudian sebab seterusnya kenapa TV ni mahal adalah dia punya teknologi yang diletakkan pada dia punya screen ni. Ini bukannya panel LED biasa Dia guna panel Neo QLED 8K yang mana digunakan teknologi Quantum Mini LED Pro. Untuk faham kenapa TV ni mahal, bayangkan TV LED biasa dia ada beberapa lampu besar sebagai lampu latar dekat belakang lah. TV ni pula Samsung ganti lampu-lampu besar tu dengan beribu-ribu lampu LED yang saiz dia sangat kecil. Bila lampu ni banyak and kecil, TV ni dia boleh kawal bahagian mana yang nak terang, bahagian mana yang nak gelap dengan lebih tepat lah. Kawalan ni lah yang dipanggil sebagai Quantum Matrix Technology Pro. Hasil dia, kontras antara hitam dan putih tu dia jadi luar biasa, dan masalah blooming ataupun cahaya bleeding, bocor tu dapat dikurangkan lah. Actually aku nak story sikit lah, yang mana beberapa bulan lepas aku dijemput oleh pihak Samsung untuk ke Thailand. So aku pergi ke Thailand tu adalah untuk menghadiri Samsung Visual Seminar. And masa aku dekat sana, diorang ada showcase lah teknologi screen diorang, termasuklah screen QLED yang ada dekat belakang aku ni. Dan apa yang bestnya lagi, diorang bandingkan teknologi QLED yang digunakan oleh Samsung dengan teknologi QLED yang digunakan oleh kompetitor yang lain. Siap diorang buat bacaan reading untuk color game mode yang dihasilkan oleh kedua-dua screen tu. Dan apa yang bestnya, color game mode yang dipaparkan oleh screen QLED Samsung ni lebih tepat. Dan yang lagi bestnya lagi, dia punya brightness untuk model ini memang lagi terang. And even lepas aku gunakan TV ni dalam sebulan lebih macam tu, aku memang perlu akui color rendering untuk TV ni macam korang tengok kat belakang ni memang super gila. Dan yang paling best lah bagi pendapat aku adalah dia punya brightness dia. Terang nak mampu sampai aku kena turunkan dia punya brightness. Kalau rumah korang jenis yang terang menerang kan, maknanya rumah korang konsep kaca, memang cahaya natural light kan, aku rasa TV Samsung QLED ni memang akan sesuai untuk setup korang. Sebab dia punya screen brightness tu memang boleh pergi tinggi gila. Aku rasa tak silap aku dia boleh pergi lebih daripada 1600 nits. Dan kemudian campur pula dengan teknologi anti-glare dia, memang lagi syok sebab dia akan suppress any reflection yang kena dekat screen. Sebab tu aku kata yang mana TV ni memang sangat sesuai untuk setup yang kawasan yang cerah-cerah tu semua. Lepas tu antara sebab lain yang membuatkan TV ni mahal adalah dari segi dia punya otak dia, tempat yang dia berfikir. So chip pemprosesan AI yang digunakan pada TV ni memang kira yang paling powerful lah. Nama dia adalah NQ8 AI Gen 3 Processor. Ini bukannya chip biasa tau. Dia adalah chip pemprosesan AI khas dengan Neural Processing Unit NPU, yang mana dia memang jauh lebih pantas lah. So NPU ni direka khas untuk satu kerja je. Kerja utama dia adalah untuk upscaling, ataupun nama dia punya fancy dia adalah 8K AI Upscaling Pro. So fungsi upscaling ni dia bukan sekadar stretch gambar tu ataupun just tambah extra pixel ke, tak. AI dia ni dah belajar dari jutaan image. Bila dia terima video 1080p daripada YouTube contohnya ataupun 4K ke, apa yang dia buat adalah dia akan analisis, dia akan cari corak dan rentak, dan kemudian dia macam lebih kurang macam lukis semula lah every detail-detail yang hilang untuk jadikan dia setajam kualiti seakan-akan native 8K. Dan terus terang daripada pengalaman penggunaan aku, memang truly legit lah feature ni. Sepanjang aku layan Netflix ke YouTube ke pada resolution yang agak rendah, still aku memang tak terasa dia punya resolution tu rendah. Semua video yang aku tengok so far, dia memang akan nampak sharp, dia akan nampak jelas. So bagi aku teknologi ni lah yang kita bayar kan dalam harga berpuluh ribu tu. Tapi itulah, aku faham jugalah, mungkin ada antara korang yang macam terfikir kan, kenapa nak beli TV 8K kan, sebab sekarang ni pun korang pergi mana-mana pun memang susah nak jumpa konten yang 8K. Paling maksimum pun yang korang akan jumpa adalah
4K, betul tak? So bagi aku TV ni dia adalah lebih kepada untuk future proof lah. Sebab even sekarang pun kalau kita buka YouTube pun dah ada sedikit konten-konten yang diupload pada resolusi 8K. Dan walaupun tak banyak konten 8K dekat online sekarang, still lah dengan teknologi 8K AI Upscaling Pro ni, dia akan membantulah untuk membuatkan kita rasa macam kita menonton 8K native, walaupun sebenarnya dia bukan native. Lepas tu TV ni pun ada fungsi AI mode. TV ni dia punya cukup pintar, dia boleh automatic adjust semua benda. Dia akan optimize setting gambar tu sendiri, dia akan optimize sound berdasarkan konten yang kita tengok. Kita tengok movie ke, sport ke, berita ke, dia akan analyze TV ni punya surrounding untuk bagi pengalaman menonton yang paling sesuai. And then kemudian dia boleh auto adjust jenis sound, dia akan auto adjust brightness TV. So kalau buka lampu, TV ni akan cerah sendiri. Kalau kita tutup lampu, dia akan dimkan skrin tu. Lebih kurang macam smartphone. And kalau kita tak suka dia set up secara auto, kita juga boleh gunakan AI customization mode. Kita boleh pilih paparan yang mana yang kena dengan cita rasa kita, and kemudian AI dia akan adjust sendirilah gambar tu kan untuk kena dengan diri kita. And then kemudian lepas tu, antara sebab kenapa TV ni harga dia mahal adalah benda-benda kecil lain yang memang best lah. Pertama adalah dia punya software dia, yang mana untuk software dia menggunakan Tizen OS. So Tizen OS ni interface dia memang kemas, laju, senang nak guna. Semua aplikasi popular macam Netflix, Disney Plus, YouTube memang semua ada. Dan untuk model 2025 ni, Samsung janji untuk bagi software update sehingga 7 tahun. So kira tu aku kata dia memang future proof. Dan kemudian bila kita tengok dia punya remote control pun memang sangat stylish, yang very simple, very minimalist, tak ada banyak butang. Dan yang menariknya adalah bila korang pakai remote control ni, korang dah tak perlu nak fikir pasal bateri, sebab dia charge menggunakan teknologi solar. So kita orang boleh just letak je tepi tingkap ataupun bawah lampu, dia akan auto charge. Dan yang lagi bestnya, kalau korang gunakan aplikasi SmartThings, korang boleh gunakan untuk jadikan sebagai remote TV, nak ubah setting semua daripada aplikasi app je kat smartphone je. Lepas tu antara benda yang best juga, dia ada feature macam split screen kan. So maksudnya bila anak main game, kita boleh tengok YouTube kan. Ya, screen besar. Lepas tu yang best juga adalah dari segi gaming. Kalau korang gamers, korang mesti akan suka screen TV ni. So QN990F ni dia ada Samsung Gaming Hub. Memang khas untuk gamers lah. Bayangkan skrin dia ni refresh rate boleh pergi sampai 240Hz. Tapi 240Hz ni kalau main dekat PC lah kan. Kalau pakai konsol macam PS5, Nintendo Switch 2 ke, dia boleh pergi sampai 8K ataupun 4K sehingga 120Hz. Lepas tu dia juga ada AI Auto Game Mode. TV ni dia akan detect sendiri jenis game yang kita mainkan, dan dia akan ubahlah setting tu ikut jenis game yang kita main tu. Senang cerita, memang syahdu lah bila korang main game dekat TV ni. Lepas tu sistem sound speaker built-in dia pun power juga. Dia ada fungsi Dolby Atmos. Lepas tu dia ada juga fungsi Object Tracking Sound Pro Plus, yang mana dia akan detect lah sound object tu kan. Dia macam lebih kurang macam stereo lah bila korang guna. Sebab TV ni besar kan, dia punya speaker pun banyak. So dia boleh buat lah bunyi tu lebih rasa macam imersif. Tapi kalau nak pengalaman yang paling mantap, yang paling best, yang ni memang aku akan sarankan untuk go for soundbar Samsung lah. Bila korang connectkan tu, korang boleh gunakan fungsi Q Symphony. So Q Symphony ni dia akan gunakan speaker daripada TV, dan dia akan gunakan juga speaker daripada soundbar. Dia akan combine together and then akan berikan output yang memang sangat baik. Masa first time aku cuba dia punya feature Q Symphony ni, memang aku rasa macam aku tengok dekat panggung wayang. Nak menunjukkan betapa hebatnya pengalaman bila guna tu kan. Kalau korang tertanya macam mana performance soundbar ni, by the way soundbar yang aku guna ni adalah soundbar yang terbaru juga untuk tahun 2025 ni, iaitu HW990F. So kalau korang nak tahu macam mana performance soundbar ni, aku akan buat video review juga untuk soundbar ni, yang mana aku akan letakkan link dekat atas ni. Aku tak tahu mana. Bila video tu dah up, adalah link kat atas tu. Jadi kesimpulannya, bila kita campurkan ke semua feature-feature yang aku cerita dekat korang daripada awal video tadi tu, contohnya macam dia punya kejuruteraan dari segi design, teknologi panel dia yang memang sangat kompleks, lepas tu dia punya otak dia kan, sistem perprosesan MPU dia yang memang powerful gila, siap boleh buat upscaling sampai 8K. Lepas tu campur pula dengan software support dia yang sampai 7 tahun tu, campur semua benda ni, itulah yang membuatkan harga TV ni mencecah puluhan ribu ringgit. Jadi kalau korang beli Samsung Neo QLED QN990F ni, korang bukan sekadar beli sebuah TV, korang sebenarnya beli teknologi yang paling latest. Korang beli teknologi yang paling terbaik yang Samsung ada pada waktu ni, yang dia orang letakkan pada panel skrin dia. So sebab itulah harga dia sebegitu rupa.
Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video perkongsian aku untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.